Assalamualaikum, I'm Joho Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, untuk video kita pada kali ni, Ira akan main game Roblox The Infirmary Hospital kot. Ira tak ingat, tapi lebih kurang macam tu. Tapi infirmary lah Ira ingat. Game ni berinspirasikan daripada game Doors. Dia kena buat apa ni, kita kena check pesakit tu datang waktu malam. Ini kita kena check. Kalau dia anomali, kita kena hati-hati. Macam tu lah. So kalau korang nak tengok video ni macam mana, korang kena tengok video ni sampai habis, okay? So tak apa masa, let's go. Okay, so kita main seorang je sebab tak ada siapa nak join kita. Jadi apa ni, starting boost saya tak mau. Robux, okay. Enter the infirmary, okay. Assalamualaikum. Apa ni? Jump scare friend. Oh, okay, kita ikut je benda ni. Oh, ada orang call. Hello, my friendly employee. My fellow newly employed doctor. Oh, dia tulisan dia laju je. Tak apa. Anomaly, exorcism, violent death, blah 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 blah. Okay, dengar dulu. How much did they tell you on the... Never mind. Let's just say some patients you're treating aren't quite right. And in that case... A few moments later... Spot anomalies. Hi there, can I get an appointment? Oh, dekat situ ke? Kenapa sanity kita turun? Sekejap. Tak boleh gerak. Okay. Broken left arm. Sekejap, sabar. Sementara tu set the line. Register the patient details on computer. Apa dia? Sanity drain. You ready to be seen. What do you mean sanity drain? Tak faham kenapa. Follow the... Okay, sebab kita lambat buat kot. Okay, kat sini. I'm not feeling like myself. What do you mean? Oh, kita kena angkat dia lah. Okay, duduk sini. Oh, sakit tangan. Patah tangan ke? Oh, maaf kalau saya jalan kat situ. Kenapa? Connect the IV pump. IV pump? Mana IV pumpnya? Ini apa? Imposter check. Ini apa? Ini heart rate, check the temperature, check the vision. Kejap. Ni apa? Bukan. Oh, kat sini ke? Sanity kita makin turun ni. Sekejap. Medicine. Ini ubat. Sebentar. Saya sudah lost sekarang ni. Okay, ni apa? Oh, night vision. Okay, ni night vision. IV pump kat mana? Ni ubat. What is the IV pump? Wait a minute. Sini lah Ira, ya Allah. I think I'm going crazy. Ira rasa Ira salah treat patient ni. Okay, connect the heart. Sabar. Sanity makin turun cepatnya. Dia turun. Set the patient limb into the place. Okay, sini sikit. Yang ni sini sikit. Gerak situ sikit, sini sikit. Macam tu je kita betul-betul tolong orang je. And then start operation. Boleh sekali. Apply the Stukinit tu apa? Ya Allah, pembalut ke? Sabar, aku tak boleh naik. Okay. Sini je. Okay. Protect the limb. And then we're done.
Lagi ke? Apply the cotton roll to be patient. Cotton roll pula. Okay. Kita letak kat dia. Sini. Okay. Sudah. Did the fiberglass. Oh ni. Oh dia dah sedia kat sini. Okay. Fiberglass. Oh, bacalah betul-betul. Ira dah buang ke benda tu? Ya Allah. Sabar yang ni. Lepas tu kita celup kat sini. Okay, lepas tu baru bagi kat dia. Ambil dia fabrikai. Asal dia kat sini? Hello, what happened just now? Okay, sama-sama. I'm sorry. Okay. And then done. Much better. Oh, much better. Kita balik-balik. Sekejap. Apa lalu situ? Okay, ambil benda ni. Tanda salib Okay, yang ni hanya guna untuk game sahaja ya. Jangan tiru di dunia nyata kalau kamu Islam, baik? Okay. Wait fashion for to arrive. Kenapa sanity kita turun bila kita tu Okay, sebab kita lambat buat kerja. Tengok kalau Ira lari kan, kita tak tu pun. Okay. Hi, Kejap. Donald. Broken right arm. Tangan. Macam mana kita nak? Okay. Kira accept je dulu. Okay, ni kita letak kat sini. Sekejap. Kena jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. Okay, all done. Sabar sekejap ya. Sabar buka pintu ni. Okay. Gelap ni depan tu tiba-tiba Okay, kita follow the patient. By the way, hospital dia macam, dia punya pintu macam cowboy. Sorry sekejap Alah, dalam lah sendiri. Kata patah tangan aja, bukan patah kaki. Okay, right arm. Okay, IV pump kat sini. Jangan salah lagi. Punyalah lama Ira cari IV pump tadi. Okay, lepas tu kita connect dengan sini. Okay, tingginya heartbeat. Okay, kita betulkan tangan dia macam tu saja. Hello? What happened? Oh. Okay, kita ambil benda tu. Okay, so kita balut. Cotton roll. Kita balut sini. Balut. Kena tekan juga ke? Lepas tu kita ambil ni. Kita lendam dalam ni. And then kita balut. Okay, settle. Back to normal life. Oh, kalau kita treat patient yang betul, dia naik. So tadi tu, yang patient pertama tadi tu anomali ke? Tak apa, kita lupakan benda tu. Okay, kita tunggu patient dulu. Treating patient correctly. Test the opposite, do not lure him. Sanity pill. Oh, ada sanity pill. Okay, sekejap. Broken right arm. This is the day you lost your chance to help Melanie. Tertekan deny pula. Sorry tu. Maafkan saya. Saya doktor yang tak bermaruah. Tak adalah. Okay. Hey, can you get broken right leg. Okay, sabar. Kita tengok dulu. Oh, jump scare dia macam tu ke? Wow. Sebentar. Okay, dah tadi. Right leg Okay, IV dulu. Okay, ni kita kena take kat sini. 400.
Kejap. Ini tak normal tau guys. Mati dah kamu. It's not over. Wait, betul tu. Oh, anomaly vanish. Good work. Dah agak dah. Oh, so kita kena tengok betul dia punya heartbeat. Tak normal heartbeat dia tu 400. Kalau kita 400 dah mati dah. Allahu Akbar. Okay, sanity. Antibiotic, antidote. The vet can still like that. I should deal. Fetch a spray bottle and clean the dirty bag. Oh, sebab dah kotor gigi. Ni kita spray kata ni. Oh, kotornya. Okay. Oh. Okay, spray. Sebelah pula. Okay, sini kotor. Sini kotor ni. Kuman. Kuman. Okay, kotor. Okay, dah. Lagi ke? Oh, it's still okay. Ooh, yeah. Wait for patient to arrive. Okay, jadi kita ke depan. Pakai ni awal. Please hurry. My presence is expensive. Sabar-sabar, dia melambatkan jalan Nira. Oh. Okay, daripada muka awak. Okay, saya Ridiculous. Simply ridiculous. Ridiculous. Pergi sana. Dengan muka tak betul, saya boleh tahu awak anomali. Jangan menipu. Okay. Kita sambil itu, kita menunggu patient kita. Oh. Find the fuse box and reset it to power. Aduh, kenapa kita kena buat benda ni? Kenapa kita seorang je ni? Tak ada kerja lain ke nak kena buat? Kita tak apa. Kerja kita hanya ada tak apa-apa Tak apa-apa Okay, sabar. Okay, apa ni? Ini. Oh. Hello. Betul lah awak nak tengok ni. Kira dengar something, tapi tak tahu kalau korang dengar. Kita tak tahu. I need medical attention. Macam mana Ira nak tengok muka dia ni? Okay, kita deny. Oh, laju tu. Did anyone else just see that? Well, I'm alone, bro. Sekejap. Spot I'm anomalies. here for an appointment. My name is Rand. 37 degree Celsius. Okay. Something you see a hallucination. Okay. Oh, terkejut aku. Sorry. Broken left arm. Let's see. Tengok muka dia. Okay, sama-sama. Okay, let's go. Kenapa buka buku ni? Okay, diam. Let's go to the dekat patient bed. Ya, Ira curious nak pergi sini. Tak boleh masuk. Kenapa dia orang masuk situ? Everything Jalan kau, is strange today. Strange today. Okay, dia punya cakap tak berapa jelas. Okay, sabar sekejap. Okay, broken tu. Okay, tengok dulu kau punya heartbeat. Okay tak? Okay, normal. Okay, sabar ya. Saya buat operation. Sini betulkan tangan dia kat sini. Aha. Okay, settle. Kita tinggal like ni. Ambil ni. Buat kat sini. Letak kat sini. Letak. Okay. Okay, and then kita ambil benda ni. Ni kita balut. Sangkut pula. Okay. Balut. Okay, kita kena cepat. Jangan bagi tu. And then letak kat sini. And then macam ni.
Yes. Settle. Thanks again. Thanks again. Bye-bye. Thanks again. Dia pernah datang sini ke? Kita... Oh, tak apa. Oh, Ira boleh cek suhu dia lah. Okay, jap, nanti kita tengok. Ira tak try lagi pakai benda ni. Okay, tunggu depan dulu. Cantik tempat dia ni. Okay, great. Now the phone's ringing. Better see who it is. Okay. Okay, hello? Siapa tu? Hello? Oh, Ira answer the phone call. Ira pergi main jawab je, tak tengok tas dulu. Aduh lah. Oh, dari tak ada tu. Okay. Patient. I'd like to register for an appointment. Macam nak cek dia. Sekejap. Ira geng. Dalam game ni tak boleh lompat. Sabar je. Broken right leg. Macam mana nak tengok dia punya suhu? Okay. I don't feel too I don't feel too good. Dia tahulah. Dia diam. Dah lah aku dukung kau. Allah, kakinya pun. Okay. Sekejap connect kat sini. And ni 96. Okay. Good to go. Okay, let's go. Yang ni. Yang ni. Ni. Okay. Settle. Diorang memang kebanyakannya patah kaki, patah tangan je. Tak sakit lain. Okay. Cotton roll. And then kat dia ni. Okay. And then yang ni celup. Okay. Then That wasn't so bad. Okay. Something is wrong. Ira tak dapat baca satu tulisan macam how bla 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 bla. Ira dapat macam nampak tulisannya how je. Habis ni tak apa. Secondly, determination is must be approached 37 I'd like to register for an appointment. darjah Celsius. Tapi macam nak check dia punya ni. I'd like to register the appointment. Oh, tak apalah, kita ni dulu. Okay, kita accept je. Macam mana nak check dia? Close your eyes. Kenapa tas dia tiba-tiba macam tu? Close your eyes. I keep losing track of time today. Sekejap, nak check. Ni, nyampal aku dengan benda ni. Ish, susah lah. Nanti kalau Ira dapat check tu, Ira dapat check lah benda-benda tu. Kalau tak dapat, nanti Ira tanya korang yang macam mana nak guna. Dah mati. Kau dah mati. Spray. Oh, tak spray ke? Takut. Okay. Oh, tak spray. Water. Okay. Ira ni kalau nak terperanjat, dia terperanjat last minute. Lepas tu Ira duduk lama-lama ni baru kita kuat. Okay. Oh. Apa benda ni? Hello? Tekan lah. Tak kita bekerja. Dah sekarang dah pukul berapa? Dah pukul 3.36 pagi je. Kenapa kita bekerja 3.36 pagi? Kenapa kita kena jeri waktu pagi yang macam waktu pagi? Kita patut tidur. Saya nak guna bandana ni. Macam nak guna benda ni, guys? Wow.
Someone is trying to reach me. I should explain before it stop. Okay. Ira tak betul angkat phone tu. Balut. Balut lagi. Okay, cepat sikit. Cepatlah balik. Bila nak balik ni? Oh, dah ambil lupa. Okay. Okay, dah. Dah balik. Take care of yourself. Take care of yourself. And your shift by leaving the infirmary. Yay! Boleh balik. Yay. Boleh balik. Yay. Alah. Game ni jam sikit dia. Kurang. Tapi tak apa. Jom balik. Oh. Night 1 complete. Oh, dah ada night 2, night 3. Okay, kita akan main night 2 untuk next video, okay lah guys, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Ira minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata, kalau video ni bosan ke apa rasa video ni maybe akan bosan, tapi tak apa, korang tengok je boleh tak? Sambil-sambil tu support lah Ira, sebab sikit lagi kita nak hit 500 subscriber. Korang cakap korang subscribe ni tolonglah kita nak masuk 500 dah ni. Okay. So video tadi pula, game kali ni dia macam kurang sikit ya, dia punya jump scares. Mungkin sebab dia ada banyak night kan. Dia ada night 2 sampai night berapa pun Ira tak tengok pun sebenarnya. Tapi kita akan main night yang kedua untuk next video. So kalau ada banyak night, maybe sampai night 2 je lah Tengoklah macam mana, okay. So Ira harap korang terhibur untuk konten kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share video ni pada kawan-kawan, okay. So bye. Assalamualaikum. Bye bye.